Sayyidina Osman pergi balik rumah dia, ambil emas dalam simpanan dia, bubuh dalam jubah dia, curah atas jubah Nabi. Nabi tanya, "Ma hadha ya Osman?" Ini apa ni? Osman kata, "Ini emas dalam simpanan saya." Tuan-tuan mulia, hari ni orang ajak kita simpan emas, betul? Banyak orang buat kempen, simpan emas, simpan emas, simpan emas. Tapi bukan suruh simpan. Simpan waktu agama memerlukan, kita kena bagi emas tu untuk agama. Simpan saja berdosa, tuan-tuan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa yang menyimpan emas dan perak, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Pengacara Majlis, yang dihormati lagi dikasihi sahabat saya Tuan Nazir Masjid Asy-Syakirin, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Aznil bin Zulkifli, Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid Asy-Syakirin, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Taala ruang dan peluang untuk kita meneruskan pengajian kitab kita daripada kitab hadis, salah satu daripada kitab yang dipanggil As-Sihahus Sittah, kitab sahih yang berenam. Terdapat 6 kitab yang paling sahih yang dinamakan As-Sahul Kutub ba'da Kitabillah, kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Itulah kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Masya Allah, Sunan Abi Daud, dan juga Masya Allah, Muwatta Imam Malik. Begitulah beberapa kitab yang telah diisytiharkan oleh alim ulama sebagai Al-Kutubus Sittah ataupun As-Sihahus Sittah, kutub yang berenam, kitab-kitab yang berenam, kitab yang paling sahih. Salah satu daripada adalah kitab yang sedang kita baca di saat ini, yang mana kita baru saja sampai kepada bab pada menyatakan beriman kita meyakini sesungguhnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in adalah merupakan insan yang wajib kita mencintai mereka itu. Kerana sesungguhnya hubbus sahabah minal iman, cinta kepada para sahabat itu sebahagian daripada iman. Wa bughdus sahabat, dan membenci para sahabat itu termasuk sebahagian daripada minan nifaq, daripada kemunafikan. Kerana itulah kita lihat sesungguhnya ulama mengatakan selepas daripada para nabi, bersepakatlah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, selepas daripada para nabi, di kalangan manusia biasa tidak ada insan yang paling mulia melainkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Masya Allah, pada malam ini kita akan mengenali manaqib Abi Bakr As-Siddiq, apakah pujian-pujian yang Nabi SAW berikan kepada para sahabat. Yang mana kalau kita lihat, tuan-tuan mulia,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan insan, seorang nabi yang buat kali pertamanya diutuskan untuk berdakwah kepada sekalian alam. Sebelumnya semua nabi-nabi berdakwah kepada kaum masing-masing. Sebab itu kalimah yang masyhur yang diungkapkan oleh sekalian para nabi adalah ya qaumi ya qaumi ya qaumi. Tetapi sebelum dunia kiamat, Allah telah utuskan seorang nabi yang mana syiar daripada dakwah nabi ini ya ummati. Wahai umatku. Syiar nabi ini wahai umatku, kerana umat nabi ini merangkumi seluruh alam. Semua kaum dalam dunia ini adalah umatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masya-Allah sudah tentu umat yang pertama menerima dakwah nabi ini adalah bangsa Arab. Dan khususnya Allah Ta'ala utuskan nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kalangan kaum Quraisy, yang mana merupakan penghulu bagi bangsa Arab adalah keturunan Quraisy, masya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah sekalian, hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan perantaraan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, telah mengubah para sahabat Nabi yang dulunya wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata sebelum Islam, tetapi berkat dakwah Nabi, tarbiyah Nabi, islah Nabi, bimbingan Nabi, kasih sayang Nabi telah mengubah mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf ulaika ala hudam min rabbihim, daripada dalalah, kesesatan yang begitu nyata, berada pada hidayah yang sempurna, al-hidayah al-kamilah di sisi Allah SWT, berkat tarbiyah dan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya para sahabat merupakan syarrun nas, seburuk-buruk manusia, tetapi berkat tarbiyah Nabi berubah menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebelum Nabi berdakwah, sebelum Nabi SAW perbaiki umatnya, mereka adalah merupakan syarrul qurun, seburuk-buruk kurun yang pernah datang ke atas muka bumi ini. Tidak ada kurun yang lebih buruk sebelum dan selepasnya, melainkan kurun sebelum para sahabat Nabi didakwah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berkat tarbiyah dan dakwah Nabi, berkat pengorbanan Nabi, kasih sayang Nabi, tangisan Nabi, pujuk raya Nabi, berubah mereka menjadi khairul qurun, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kurun yang terbaik adalah kurunku, masya-Allah, kemudian kurun yang berikutnya. Sebab itulah para sahabat Nabi digelar oleh alim ulama dengan satu-satu gelaran pujian. Kanatis sahabah ridwanullahi ta'ala alim ajma'in kanu ru'atal ghanam. Dulu kerja mereka sebahagian besarnya adalah pengembala kambing. Fa asbahu bi barakati hadzal din, dengan berkat agama ini jadilah mereka itu ru'atal alam, penguasa bagi alam semesta. Boleh jadi khalifatul muslimin. Dulu mereka bukan siapa-siapa, tetapi Allah SWT berkat agama ni meninggikan martabat manusia. Kanatis sahabah ridwanullah ta'ala ajma'in kanat hayatum li hayatid din. Hidupan para sahabat adalah untuk hidup kami, mati kami, cita-cita kami. Hari ini masya-Allah berbetulan dengan tahun baru ni. Apa cita-cita kita? Kalau cita-cita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat hayatum li hayatid din, cita-cita mereka adalah untuk melihat agama ini hidup. Wa kana mautum li hayatid din, mati mereka pun adalah semata-mata untuk melihat, masya-Allah, agama ini hidup. Dan apa cita-cita Abu Bakar kalau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayan qusuddin wa ana hayyun, apakah agama akan berkurangan di saat Abu Bakar masih hidup, masya-Allah. Jadi malam ini kita nak berkenalan siapakah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin adalah sikit kaitannya dengan yang sebelum ini, mungkin ada tersilap ataupun sedikit ketelanjuran mungkin, ataupun kealpaan di dalam menyebut tentang apakah pekerjaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada masa zaman jahiliyah. Bukan kita nak mengkritik sesiapa, tetapi kita kena mengenali siapakah itu para sahabat. Adakah semuanya para sahabat itu sebelum pada zaman jahiliyah mereka termasuk orang yang jahat? Masya-Allah, memang mereka berada pada zaman yang buruk, tetapi adakah semua para sahabat itu sebelum mendapat hidayah mereka itu adalah merupakan insan-insan yang memang bersangatan jahat, bersangatan kejam, bersangatan zalim? Ataupun ada juga sebahagian di antara para sahabat yang memang semula jadi mereka itu walaupun masyarakat wasak, tetapi mereka tidak terpengaruh dengan kesyirikan dan keburukan jahiliyah yang ada pada zaman itu. Salah seorang di antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Jadi sebelum kita cerita tentang hadis tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jadi tuan-tuan mulia, di antara sifat Nabi ni, tuan-tuan mulia, yang menjadikan para sahabat rasa selesa duduk dengan Nabi. Kita hari ni banyak berkawan ya. Ustaz-ustaz, imam-imam, Masya Allah, para pendakwah, para murabbi. Kadang-kadang kita berkawan dengan orang, kita lihat banyak orang puji kita, Masya Allah. Sebagai pemimpin, banyak orang puji kita. Masya Allah, ustaz ni alim, ustaz ni hebat, ustaz ni wara, ustaz ni Masya Allah, macam-macam. Tetapi kalau kita lihat sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda selalu memuji para sahabat dia. Ini antara amalan Nabi yang menyebabkan para sahabat Nabi rasa selesa duduk dengan Rasulullah SAW. Sebab Nabi ni bukan orang puji dia saja. Nabi juga tak berat lidah untuk memuji kelebihan yang ada pada para sahabat. Sebab apa tuan-tuan mulia? Untuk orang yang boleh dipuji, layak dipuji, tak salah kita memuji mereka. Walaupun kita dengar dalam istilah tasawuf juga ada mengatakan tak baik kita puji orang ni. Kan? Ada masa kalau orang puji kita, kita masukkan, lebih baik kita masukkan pasir dalam mulut dia. Tetapi hakikat sebenarnya Masya Allah, kalau benar sifat itu ada pada diri orang tu, tak salah kita memuji dia. Mudah-mudahan dengan berkat pujian tadi akan menambahkan lagi kasih sayang antara kita. Dan itulah yang berlaku antara Nabi dan para sahabat. Masya Allah. Sedikit cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum beliau bergelar seorang Muslim, Masya Allah. Maka diberitahu dalam sejarah menyebut huwa karajulin daulah. Dia merupakan salah seorang daripada pemimpin negarawan. Mana kita boleh sebut dia antara salah seorang daripada negarawan yang memimpin kaum Quraisy bersama-sama dengan Abu Jahal mentadbir satu tempat yang dipanggil Darun Nadwah. Masya Allah. Abu Bakar salah seorang pemimpin yang dihormati di kalangan bangsa Quraisy. Masya Allah. Watajirin tari. Dia merupakan seorang peniaga yang sangat kaya. Abu Bakar ni seorang peniaga yang sangat kaya min asyrafi Quraisy. Salah seorang daripada bangsawan Quraisy. Dia bukan orang miskin, Abu Bakar ni orang yang kaya dan merupakan bangsawan. Sebab tu sifat kebangsawanan Abu Bakar tu, walaupun kemudiannya beliau menjadi orang susah, tetapi ulama kata Abu Bakar korban kebangsawanan Quraisy. Tetapi akhirnya Allah bagi kepada dia berkat dikorban untuk agama. Orang hina dia, tetapi akhirnya Abu Bakar menjadi khalifatul muslimin. Seluruh dunia ni orang Islam duduk di bawah pimpinan Abu Bakar. Dulu masa sebelum Islam, dia hanya pemimpin Quraisy saja. Kecil je dia punya ruang lingkup kepimpinan Abu Bakar. Sebab tu jangan takut untuk mengamalkan agama, menyebarkan agama. Kadang-kala kita korbankan yang kecil, Allah Ta'ala boleh ganti dengan hadiah yang lebih besar. Maka tuan-tuan boleh, Masya Allah, tamayyaza bimakanati al-ijtima'iyyah al-aliyah wa akhlaqin fadilah. Berbeza Abu Bakar ni, ataupun Abu Bakar ni merupakan seorang yang lebih daripada orang lain dari sudut kedudukannya dalam masyarakat Quraisy. Masya Allah. Kedudukan yang tinggi. Kenapa mencapai kedudukan yang tinggi? Kerana beliau mempunyai akhlak yang fadilah, akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi, yang dihormati di kalangan kaum Quraisy. Apa antara akhlak Abu Bakar sebelum dia beriman dengan Nabi SAW? Ada orang tu dia memang baik daripada awal lagi. Antaranya Abu Bakar ni, Masya Allah. Apa kelebihan Abu Bakar? Haithu lam yashrab al-khamar qattun. Beliau seumur hidup tak pernah minum arak walau setitik. Ini sebab itu kadang-kadang kita dalam menyampaikan fakta tentang para sahabat Nabi, walaupun sebenarnya menceritakan tentang sahabat Nabi sebelum dia masuk Islam dengan selepas masuk Islam, kadang-kadang kita menceritakan, walaupun sebelum Islam, kita kena ceritakan tentang fakta yang tepat tentang para sahabat Nabi. Kalau dia memang tak pernah minum arak, jangan kita kata dia kaki minum arak. Dia memang tak pernah minum arak sejarah dia seumur hidup. Kalau kita tak pernah minum arak, tiba-tiba orang kata kita minum arak, memang kita marah juga, tuan-tuan. Fakta kena tepat, Masya Allah. Walam yasjud lis-sanam. Seumur hidup Abu Bakar, dia tak pernah menyembah kepada berhala. Dia tak minat untuk sembah berhala. Kadang-kadang orang cerdik dia semula jadi. Hatta bukan kata zaman dulu, zaman sekarang pun banyak je orang non-Muslim yang memang dia tak minat pada berhala. Dia tak nak sembah berhala. Dia tak percaya pun berhala tu boleh bagi manfaat dan mudarat. Banyak berlaku di kalangan orang non-Muslim sekalipun yang memang seumur hidup tak pernah menyembah mana-mana berhala. Washtuhira bisidqi, ataupun washtahara bisidqi.
dan beliau terkenal dengan satu orang yang sidq, yang jujur, Masya Allah, amanah. Bukan Nabi je amanah. Sebab itu ulama kata syarat untuk berdakwah ni, apa modal kita nak berdakwah ni tuan-tuan? Kalau orang tanya kita, syarat untuk berdakwah, nak menyampaikan Islam ni pada orang, syaratnya mestilah jujur dan amanah. Hari ni kadang-kadang sebagai pendakwah kita harap orang percaya pada cakap kita. Kita harap orang dengar cakap kita. Tetapi kita tak buat orang percaya kepada diri kita. Bila orang tak percaya pada diri kita, automatik orang tak percaya apa yang kita cakap. Kita perlu suruh orang percaya. Kita siap cakap kat kawan-kawan kita. Kan ulama cakap, lihatlah apa yang dia cakap. Jangan lihat pada siapa yang bercakap. Kan? Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qal. Lihatlah kepada apa yang dia cakap. Jangan tengok pada siapa yang bercakap. Supaya apa? Dia dapat point. Dia boleh bercakap tentang cakap benda baik, tapi dalam masa yang sama dia tak perlu pun baiki diri dia untuk ke arah lebih baik. Ini banyak berlaku dalam media sosial, Masya Allah. Dia nak cakap benda baik, cerita benda baik, tapi orang tengok kehidupan dia di luar, tak sama dengan apa yang dia cakap. Bila orang tanya dia, kenapa tuan, kehidupan tuan tak sama dengan apa yang tuan cakap? Dia cakap, jangan lihat kepada siapa yang bercakap, tapi lihat kepada apa yang dia cakap. Itu kata-kata itu kalimatu haqqin yuradu bihil batil. Percakapan yang benar, tetapi matlamat tujuan dia tak betul. Sebab dia nak selamatkan diri dia, dia tak payah baiki apa-apa diri dia. Sedangkan kita tengok kehidupan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebelum berdakwah, sebelum dilantik menjadi seorang pendakwah, belum Islam lagi, sudah terkenal dengan kejujuran. Nabi SAW membina kepercayaan, trust di kalangan masyarakat kepada syakhsiah Nabi, kepribadian Nabi. 40 tahun Nabi hidup dengan para sahabat, dengan orang Arab jahiliyah waktu itu. Walaupun mereka penipu, mereka banyak melakukan kezaliman, penindasan, tapi 40 tahun Nabi menterjemahkan makna amanah di kalangan masyarakat Arab, sehingga Nabi mendapat gelaran Al-Amin. Selepas Nabi jadi Nabi pun, Nabi masih mementingkan unsur kepercayaan. Sebab itu ulama kata malam Nabi nak berhijrah, tinggalkan kota Mekah, pergi ke Madinah, tuan-tuan mulia. Malam itu Nabi tinggalkan harta yang diamanahkan oleh orang Arab jahiliyah pada Nabi. Kalau Nabi ni tuan-tuan macam kita lah tuan-tuan, harta orang duduk di tangan kita, ini harta musuh-musuh belaka ni. Kalau Nabi SAW kata nak rembat harta tu, bawa lari, pergi ke Madinah, apa orang tu boleh cakap? Tetapi walaupun harta ni harta musuh dia, Nabi tetap memelihara makna amanah kepercayaan. Jangan sampai dalam berdakwah, sekali orang tak percaya dengan kita, sampai bila-bila orang tak percaya dengan kita. Sebab itu Nabi SAW suruh Sayyidina Ali bin Abi Talib tinggalkan harta dia, harta yang amanah tadi. Pagi besok, wahai Ali, kamu pulangkan balik harta-harta ini kepada pemiliknya. Dan 13 tahun, 10 tahun Nabi duduk di Madinah, Nabi membina kepercayaan sampai orang Madinah sanggup korbankan apa saja untuk Rasulullah SAW. Sebab dan orang percaya kat kita, tuan-tuan mulia, apa yang kita minta, apa yang kita cakap, apa yang kita sampai, semuanya akan diterima. Sebab itu salah satu daripada sifat yang paling penting sebagai seorang Muslim adalah bersifat dengan sifat jujur dan amanah. Abu Bakar bukan amanah, bukan jujur je, bukan siddiq, kan? Tetapi mendapat gelaran As-Siddiq, orang yang bersangatan jujur, bersangatan benar. Abu Bakar ni. Sebab itu Nabi SAW beritahu, semua orang yang aku dakwah pasti akan nak berfikir dulu. Ya Rasulullah, tuan dakwah saya ajak masuk Islam, saya nak ambil masa nak berfikir sekejap. Sayyidina Ali ambil satu malam berfikir. Apa yang Nabi sampai ni okey ke tak okey? Dia takut ayah dia Abu Talib. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq seorang saja yang disampaikan dakwah, di saat itu menerima dakwah, di saat itu juga mengucap kalimah syahadah. Sebab apa? Dia percaya pada Nabi sepanjang hidup dia. Dia adalah insan sahabat karib dengan Rasulullah SAW. Sebab itu kalau orang kata Abu Bakar tak baik sebelum Islam, sebelum dia memeluk Islam, dia adalah orang yang tak baik, kita tak boleh percaya. Sebab apa tuan-tuan mulia? Sahabat baik dia, sahabat karib dia adalah Rasulullah SAW. Kalau Nabi tak sembah patung, Abu Bakar tak sembah patung. Nabi tak minum arak, maka Abu Bakar pun tak minum arak. Nabi tak suka pada amalan jahiliyah, Abu Bakar pun tak suka pada amalan jahiliyah. Nabi jujur dan amanah, mendapat gelaran Al-Amin. Abu Bakar pun mendapat gelaran As-Siddiq.
Cuma Abu Bakar ni muda sikit pada Nabi SAW. Tetapi dia juga meninggal dunia pada usia 63 tahun juga. Mana Abu Bakar ni dengan Nabi ni tuan-tuan mulia, sehati, sejiwa, sehidup, semati. Hidup dengan Nabi, ditanam pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata Abu Bakar di peneman Nabi semasa hidup, peneman Nabi, berdua dengan Nabi dalam gua Sur, dan bersama dengan Nabi setelah meninggal dunia. Allah kebumikan kubur Abu Bakar di samping Nabi, bangkit di pada mahsyar pun esok sebelah dengan Nabi, masuk syurga pun dengan Nabi, dalam syurga pun menjadi jiran tetangga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada siapa lebih bertuah daripada Abu Bakar. Dan dia terkenal sebagai seorang yang paling banyak menolong orang-orang yang susah, masya-Allah. Kemudian tuan-tuan mulia, dari segi keturunan Abu Bakar ni berasal daripada kabilah Bani Taim. Bani Taim ni Bani yang salah satu daripada kaum Quraisy yang terkenal dengan kehebatan mereka. Apakah pekerjaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Pekerjaan Abu Bakar pun kita kena perbetulkan fakta. Kalau orang kata Abu Bakar ni Ceti, Abu Bakar bukan bapa Ceti, ya. Kita betulkan. Kita bukan marah, tapi kita cuma nak menceritakan tentang apakah kerja Abu Bakar yang sebenarnya. Abu Bakar adalah seorang pedagang penjual kain, tajirul aqmishah, penjual kain. Sebab tu bila Abu Bakar dilantik jadi khalifah pun, hari pertama jadi itu, dia bawa kain atas belakang dia nak pergi jual di pasar. Umar tanya, "Wahai Abu Bakar, ke mana kau nak pergi?" Dia kata, "Aku nak pergi jual kain macam biasa." "Kenapa pula?" "Masya Allah, yelah anak bini aku pun aku nak makan." Kan dah ada, kamu sebagai khalifah, dah ada allowance sebagai Amirul Mukminin, Perdana Menteri punya allowance. Masya Allah, boleh ambil. Dia kata, "Tak, saya tak akan ambil." Maka Sayyidina Umar kata, "Tak apalah, kalau kau tak berani ambil, biar aku yang bagi gaji kat engkau." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi 2,500 dinar kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai gaji. Tapi Umar tak cakap 2,500 ni nak pakai sebulan ke setahun ke, tak beritahu. Sayyidina Umar bagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bagi duit bulan-bulan gaji pada isteri dia. Tetapi isteri dia ni satu hari teringin nak buat kuih, Masya Allah. Abu Bakar ni Masya Allah punya warak, punya takwa. Tak ada siapa mampu ikut dia, Masya Allah. Isteri dia kumpul duit bulan-bulan, beberapa sen setiap bulan untuk buat kuih, Masya Allah. Mungkin makan bubur ke kuih halawiyat, wallahualam. Tapi tuan-tuan boleh, Masya Allah, satu hari isteri dia buat kuih, bagi Abu Bakar makan, Masya Allah. Abu Bakar kata, "Ni dapat duit di mana buat kuih ni?" Dia kata, "Adinda kumpul lah sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Ini yang buat kuih ni, Masya Allah." Abu Bakar kata, "Kalau begitu berarti gaji saya ni dah lebih daripada apa yang sepatutnya." Akhirnya Abu Bakar pulang balik. Gaji dia yang dibagi oleh Sayyidina Umar, hatta pada hari wafat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar menerima 2,500 dinar yang dibagi pada Abu Bakar pada hari pertama Abu Bakar jadi khalifah, dipulangkan kembali. Rupanya Abu Bakar sepanjang jadi khalifah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, 2,500 dinar, Abu Bakar tak pakai gaji dia walau 1 sen pun. Umar menangis. Umar kata, wahai Abu Bakar, nampaknya engkau telah meninggalkan satu tauladan yang sangat sukar untuk diikuti oleh orang kemudian daripada kamu. Abu Bakar bukan orang yang mata duitan. Walaupun pada zaman sebelum Islam pun, dia satu orang peniaga kain, dan dia bukan sekadar menjual kain, dia menjual sutera-sutera juga. Orang Arab suka pakai sutera untuk perempuan. Wastahara bimaharatin fi idaratil mal. Dan beliau sangat terkenal dari segi kepandaian menguruskan dana-dana, harta-harta orang ramai, Masya Allah. Dia pakar bahagian ekonomi, pakar bahagian marketing, pakar bahagian investment, Masya Allah. Ini kehebatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mimma yaj'alu qaumahu yathiquna bihi, yang menjadikan kaumnya sangat mempercayai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cuma nak beritahu satu benda je lah. Sebaik-baik orang macam ni pun bila dia berdakwah, orang kata dia pendusta. Masya Allah. Kalau kita ni macam kita ni sekarang, tuan-tuan, kan, cakap lintang pukang, cakap berbelit-belit, kalau orang tak terima dakwah kita, betul tuan, saya ni memang betul pun. Baru ni ada orang cakap kat saya, ada sebagai orang kata Muhammad Hilmi tu munafik. Saya kata, molek juga kata. Jangan semua orang kata saya ni bagus. Ada juga orang kata munafik tu bagus. Saya kata memang hakikatnya saya ni pun munafik rasanya.
Kan? Kalau ikut-ikut macam sahabat Nabi, kita ni munafik belaka. Kan? Ha, ha. Kalau kita hidup zaman sahabat, maka sahabat Nabi kata kita ni orang munafik. Sembahyang jemaah pun lambat. Sembahyang di rumah pun banyak. Masya Allah, munafik lah kita. Cakap hebat tapi amalan banyak yang tak betul. Alhamdulillah kalau orang kata saya munafik, saya happy, saya gembira, saya kata. Bagus. Kadang-kadang kita perlu juga orang kutuk kita, tuan-tuan, untuk kita betulkan diri kita. Bukan kita ni betul sangat. Cuma pada pandangan saja orang nampak kita ni baik. Sebab itu ulama kata dalam bab qada dan qadar, ada orang beramal dengan amalan ahli syurga, tetapi akhirnya dia masuk neraka. Ada orang beramal dengan ahli neraka, tetapi hujungnya masuk syurga. Sebab apa? Dia beramal dengan amalan ahli syurga, pada pandangan manusia dia amal ahli syurga, tapi rupanya tidak di sisi Allah Ta'ala. Ada orang tu amalannya ahli neraka, tetapi akhirnya di sisi manusia dia beramal dengan amalan ahli neraka, tetapi di sisi Allah tidak. Berlaku dua kes di zaman sahabat Nabi. Satu orang lelaki bernama Quzman. Quzman ni dalam peperangan, sebuah peperangan, sahabat Nabi tengok dalam peperangan Uhud, dia ni warrior, berperang dengan peperangan yang sangat dahsyat, sehingga sahabat Nabi kata kalau dia mati ni confirm mati syahid dan masuk syurga. Tapi terperanjatnya para sahabat bila Nabi kata wa min ahli nar, dia ahli neraka. Macam mana tengok pada luarannya amalan ni amalan ahli syurga, tapi kenapa Nabi cakap dia ahli neraka? Sahabat tadi punya nak percaya pada percakapan Nabi, sebab terbalik ni, apa yang ditengok dengan apa yang didengar tak sama. Dia follow Quzman tadi dalam semua peperangan sampai akhirnya betul lah dia kata apa yang Nabi cakap, dia ni ahli neraka. Rupa-rupanya dalam peperangan itu dia melecek dan terluka, dia tak tahan dengan sakit. Akhirnya dia pun ambil pedang, ditocok diri dia dan dia bunuh diri. Maka dia datang jumpa Nabi SAW, dia beritahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku saksi engkau betul-betul utusan Allah, wahai Rasulullah. Engkau cakap betul-betul berlaku. Wa bima, Nabi cakap kenapa wahai sahabatku? Dia kata aku melihat, aku mendengar engkau mengatakan dia ahli neraka, dan akhir hidup dia Masya Allah memang dia telah melakukan demikian. Akhirnya dia masuk ke nerakanya Allah Ta'ala, walaupun pada amalan pada zaman dia hidup dia dilihat oleh manusia beramal dengan amalan ahli syurga. Masya Allah. Tuan-tuan mulia, Masya Allah, ada pula orang yang pada zahirnya beramal dengan amalan ahli neraka. Berlaku juga dalam peperangan Uhud, seorang lelaki bernama Usairim. Sebelum peperangan Uhud, dia menentang Nabi, membenci Nabi, menolak dakwah Nabi. Tapi pada hari berlakunya peperangan Uhud, Masya Allah, tiba-tiba Allah tak campakkan hidayah dalam hati dia, dan dia memeluk Islam, dan dia telah berperang bersama dengan Nabi dan para sahabat. Tapi orang Quraisy ni tak tahu dia ni pihak mana. Engkau ni Islam ke ataupun bukan Islam? Akhirnya dia pun jatuh dan terluka. Waktu di penghujung peperangan Uhud, orang cari-cari keluarga dia daripada Bani Asyal, duk tengok, Usairim ni dia terluka. Engkau ni Islam ke ataupun bukan Islam? Engkau berperang untuk asabiah kaum kamu ke ataupun engkau berperang di atas matlamat Islam? Dia kata aku berperang di atas kapasiti aku sebagai seorang Muslim. Habis itu kau Islam? Ya, aku Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul-betul di akhir hayat dia mengucap kalimah syahadah, dan dia beritahu tolong sampaikan salam aku pada Rasulullah SAW, dan beritahu sesungguhnya Usairim adalah seorang Muslim, dan dia mati, tuan-tuan. Maka tuan-tuan mulia, Masya Allah, kadang-kala kita ni tuan-tuan mulia pada pandangan manusia baik, tetapi belum tentu baik pada hakikatnya di sisi Allah. Ada orang pada pandangan manusia buruk, tetapi belum tentu buruk di sisi Allah, tergantung pada hidayah yang Allah telah nak berikan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum Islam memang terkenal sebagai seorang yang jujur, amanah. Masya Allah, dia merupakan satu orang yang Masya Allah, wulia wazifatul irsyad. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni betul-betul menterjemahkan makna zuhud dalam kehidupan dia. Masya Allah, sehingga akhirnya Abu Bakar ni satu orang yang kaya, tetapi mati sebagai seorang zuhud. Satu hari seorang tabi'in, Masya Allah, datang kepada para sahabat di Mekah dan beritahu, tunjukkan kepada kami siapakah az-zahiduna fid dunya, orang yang zuhud kepada urusan dunia, ar-raghibuna fil akhirah, orang yang minat kepada akhirat, yang tamak kepada akhirat. Maka ditunjuklah kubur Abu Bakar dan Umar. Fan haula itasal, kamu tanya tentang dua orang lelaki ni ke?
Masya Allah, mereka lah orang yang zuhud terhadap dunia dan mereka adalah orang yang tamak kepada akhirat. Itulah sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Masya Allah. Kemudian wuliya wazifatul irsyad. Ini yang dikatakan kenapa ada setengah orang dia mungkin salah terjemah perkataan ini, menyebabkan dia mengatakan Abu Bakar ni adalah seorang bapa ceti. Kita bukan marah, tetapi kita memperbaiki dan memperbetulkan. Sebenarnya wuliya wazifatul irsyad, dia telah dilantik di kalangan penduduk Mekah menerima tanggungjawab al-irsyad. Apa kerja irsyad itu? Sahibud diyat. Dia menerima diat daripada orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah ni, kalau dia seorang lelaki membunuh seorang lelaki yang merdeka, maka orang yang membunuh, kalau nak dimaafkan daripada dia qisas, maka dia kena membayar diat sebanyak 100 ekor unta. Jadi siapa nak uruskan diat tu? Abu Bakar lah menjadi seorang pegawai yang akan menguruskan urusan diat tu, kena bayar dengan Abu Bakar. Jadi dia yang pengurusi bahagian diat ni, tuan-tuan. Masya Allah. Kemudian wal magharib, hutang-hutang. Orang Arab kan banyak hutang, main judi. Jadi urusan hutang ni nak tulis dengan siapa? Siapa nak catat hutang orang ni dengan orang ni? Abu Bakar yang catat. Atas dasar perkataan magharib itulah sebagian orang tersalah menyangka bahawasanya Abu Bakar itu mengutip ceti ataupun orang kata macam alung lah di kalangan para sahabat. Tapi itu bukan kerja Abu Bakar. Fi Quraisyin wa ya muhimmatun marqumatun tu'ajilu jami'ad diyat. Yang mana Abu Bakar diberikan tanggungjawab untuk menguruskan sekalian diat bagi kaum Quraisy, Masya Allah. Wa taqdiruha, dan penentuan diat. Orang ni kena bayar 100. Kalau bunuh orang yang hamba, dia kena bayar nisfu, separuh daripada diat orang merdeka. Kalau bunuh hamba, maka kena bayarlah diat dia. Kan? Mungkin 50. Kan? 50 ekor unta kena bayar. Masya Allah. Li faddin niza'at. Tujuan Abu Bakar dilantik begitu untuk menghilangkan pergaduhan, untuk meleraikan pertentangan, pertelingkahan antara sesama Quraisy. Masya Allah. Jadi Abu Bakar dia menjadi orang yang menjadi pendamai, jaksa pendamai, mendamaikan orang Quraisy yang berkelahi. Masya Allah. Kemudian Masya Allah, mimma iktasabahu ihtiraman wasi'an. Disebabkan kerja Abu Bakar ini, dia telah mendapat pengiktirafan dan penghormatan yang sangat besar, sangat luas di kalangan kaum Quraisy. Berkat Abu Bakar lah kami satu keluarga, dua kabilah ni yang berkelahi ni tak jadi berkelahi, tak jadi berperang. Masya Allah. Kemudian hubungannya dengan Nabi SAW sangat dekat. Dia berkawan dengan Nabi SAW, dan semenjak daripada zaman jahiliah lagi, beliau terkenal sebagai seorang yang sangat sukakan perkara kebaikan. Ini sifat Abu Bakar. Jadi kita tengok selepas dia memeluk Islam, dia telah membawa pada hari pertama dia memeluk Islam, dia telah bawa 4 orang masuk Islam bersama dengan dia. Dan hari kedua dia bawa 9 orang memeluk Islam. Dan ulama kata 9 orang yang dibawa tadi, tuan-tuan mulia, 4 campur 5, jadi 9 orang. Kesemuanya menjadi lelaki yang dijamin syurga oleh Allah SWT. Ini hebatnya Abu Bakar. Saham dia sangat besar. Sebab itu ulama kata sampai hari ini buku catatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu belum ditutup oleh Allah Ta'ala. Kita yang duduk dalam majlis ilmu pada malam ini pun, pahala ibadat kita, pahala majlis ilmu kita dimasukkan dalam akaun Abu Bakar, kerana dia orang pertama yang menyahut panggilan Nabi, yang beriman dengan Nabi, mengucapkan kalimah syahadah dengan Nabi. Dia orang pertama yang mempertahankan Nabi, yang bangkit menyebarkan dakwah bersama dengan Nabi. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pahala dia tak berhabis sampai ke hari ini. Masya Allah. Maka kita cerita tentang hadis tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Babu fadli Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bab pada menyatakan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa bihi qala haddatsana Ali bin Muhammadin qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana al-A'mash an Abdullah ibn Murrah an Abi al-Akhwasi an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni abra'u ila kulli khalilin min khullati. Ala, dengar sini baik-baik. Ataupun kalau dalam bahasa Arab, ala ni untuk memberi peringatan, berhati-hatilah, ataupun dengar sini baik-baik. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, abra'u ila kulli khalil, aku berlepas diri daripada setiap khalil, teman yang sangat karib.
Masya Allah. Min khullati, persahabatan seorang sahabat karib dengan sahabat karibnya yang mencapai martabat khullah, maka aku berlepas diri daripada perkara tersebut. Tuan-tuan mulia, kita dalam berkawan, kadang-kala kita sayang kawan kita lebih daripada sesiapa pun. Hatta ada kalanya sayang pada kawan melebihi daripada sayang kepada Allah dan Rasul. Sehingga kadang-kala kawan cakap A, agama cakap B, kita percaya pada kawan kita. Maka kata Nabi SAW, aku bukan jenis begitu. Aku berlepas diri daripada setiap khalil, kawan karib yang bersahabat dengan kawan karib dia dan mempercayai apa saja kawan karib dia lakukan. Jadi tuan-tuan mulia, Nabi SAW beritahu lagi, walau kuntum muttakhidan khalilan, seandainya aku dibenarkan mengambil sesiapa di kalangan manusia ni sebagai khalil, sebagai teman karib aku, sebagaimana kita hari ni setiap orang ada kawan karib dia kemana, ke sana kemari. Maka kata Nabi SAW, kalaulah aku dibenarkan mengambil seorang khalil dalam hidupku ni, menambil tempatlah hatiku, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, nescaya aku akan mengambil Abu Bakarlah orang paling layak menjadi khalilku. Inna sahibakum khalilullah, sesungguhnya teman kamu ini, sahabat kamu ini, iaitu Rasulullah SAW ini merupakan khalilullah. Qala Waqi', yakni nafsahu, berkata Imam Waqi', Nabi maksudkan adalah diri di sendiri. Sekejap lagi kita akan terangkan apakah makna khalilullah dan siapakah khalilullah. Kita bagi laluan kepada azan insya-Allah. Mulakan kuliah kita insya-Allah. Tuan Haji Tirmizi akan buat sedikit kutipan derma untuk segala aktiviti yang dijalankan di Masjid Asy-Syakirin ini insya-Allah. Jadi kita mengambil peluang, sumbangkanlah harta kita, walaupun kita tak mampu nak jadi macam Abu Bakar. Abu Bakar bagi sepenuh harta dia untuk agama, kita bagilah setakat yang kita ada, asalkan sebahagian daripada rezeki yang kita dapat ni kita kongsi untuk memartabatkan agama Islam yang tercinta insya-Allah, memajukan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan majlis-majlis ilmu insya-Allah. Ya tuan-tuan mulia, berbalik kepada hadis kita, dalam dunia ni rupanya banyak orang yang menjadi wali-wali Allah ni semua kekasih Allah. Semua yang didapat, orang yang mendapat gelaran wali Allah tu, maksud wali tu adalah kekasih Allah Ta'ala. Tetapi tuan-tuan mulia, dalam ramai-ramai wali Allah yang disebut ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, ketahuilah wali-wali Allah tu hidup mereka di dunia tidak ada sebarang ketakutan kepada makhluk dan tidak ada duka cita. Wali-wali Allah ni tak pernah takut pada siapa-siapa, dan yang kedua tak pernah duka cita dalam hidup mereka, menjadi wali Allah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap orang beriman dan bertakwa, itulah wali Allah. Kita ni pun wali jugalah tuan-tuan. Cuma wali kecil, masya-Allah. Wali peringkat gombak setia lah. Tuan-tuan ni wali lah. Tapi wali besar lagi tuan-tuan mulia, masya-Allah, adalah merupakan para sahabat, dan wali paling besar di atas muka bumi ini adalah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Namun demikian, di antara para nabi ni hanya 2 orang nabi yang diisytiharkan sebagai khalilullah. Yang selama ini kita duduk dengar, yang kita tahu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah khalilullah. Dan orang yang kedua, insan yang kedua yang mendapat gelaran khalilullah adalah baginda Muhammad Rasulullah SAW, berdasarkan hadis yang kita baca pada hari ini. Kata Nabi SAW, seandainya walau kuntum muttakhidan khalilan, seandainya dalam hidup aku ni aku dibenarkan mengambil sesiapa sebagai khalilku, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, dan saya aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalilku, teman karibku. Tetapi inna sahibakum hadha khalilullah, sesungguhnya sahabat kamu ini adalah khalilullah. Ulama kata, masya-Allah, seorang yang bergelar khalilullah ni, dia dari segi martabat dia, cinta dia kepada Allah Ta'ala berada pada a'la martabatil hubbi, berada pada martabat tertinggi daripada martabat cinta. Dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, Imam Izz Abdul Salam rahimahullah ta'ala menyebut ada 8 martabat cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesiapa yang mencapai maqam khalilullah, maka dia berada pada maqam yang tertinggi. Tetapi Rasulullah SAW ni, Nabi kita ni ada 2 gelaran. Habibullah pun dia, Khalilullah pun dia. Habibullah ni
cinta lapis daripada lapisan pertama sampai lapisan 7 tu adalah manusia yang digelar Habibullah. Tetapi kemuncak daripada cinta yang tertinggi, yang teragung, yang manusia boleh bagi pada Allah, mendapat gelaran Khalilullah. Tapi tuan-tuan mulia, benda di gelaran ni bukan bagi saja satu orang dapat pangkat besar, tuan-tuan mulia, berdasarkan jasa dan pengorbanan yang besar. Jadi kalau orang tanya, siapakah Khalilullah? Khalilullah ni tuan-tuan mulia, orang yang Allah tak benarkan dalam hati dia ni mencintai sesiapa pun di kalangan makhluk ni dengan percintaan yang sebenar-benarnya. Nabi sayang anak isteri dia, Nabi sayang umat dia, Nabi sayang makhluk-makhluk ni, Nabi baik. Tetapi cinta Nabi kepada makhluk ini ada batasnya, tetapi tak sampai taraf bagaimana Nabi mencintai Allah lebih daripada mencintai sesiapa pun di atas muka bumi ini. Kalau kita tengok dalam hidup Nabi SAW, walaupun Nabi sayang pada diri sendiri, malam hari, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bagi satu waktu khusus untuk Allah, dan untuk Allah Nabi tak pernah korbankan. Untuk keluarga ada masa terlepas juga, untuk diri sendiri ada masa terlepas, tapi untuk Allah Nabi tak pernah terlepas qiyamul lail, bangun malam, masa Nabi bagi untuk Allah. Sebab itu untuk Nabi Ibrahim, Allah SWT angkat martabat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Dalam masa yang sama Allah uji Nabi Ibrahim. Yang pertama, engkau sayang aku ke engkau sayang nyawamu? Jadi nak dicampak Nabi Ibrahim dalam api oleh Namrud. Hari itu antara nyawa dia dengan Allah. Kalau ditinggalkan Allah, nyawa dia selamat. Kalau dia tetap beriman dengan Allah, nyawanya terancam. Tapi Nabi Ibrahim AS bukan sekadar sanggup korban nyawa dia, tapi dia relax. Itu yang Malaikat Jibril AS tak boleh terima ataupun tak boleh faham. Nyawa engkau sedang terancam, tapi kami tengok engkau relax. Boleh cakap hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dalam hidup aku, Allah sebagai pelindung dah cukup. Allah saja pun dah cukup untuk sebagai pelindung aku. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia kekasih aku yang terbaik, penolong aku yang terbaik, dan dia pembantu aku yang terbaik. Itu korban diri sendiri. Allah kata lulus. Ujian cinta diri sendiri dengan cinta Allah, Nabi Ibrahim sanggup korbankan nyawa dia di atas cintanya kepada Allah SWT. Jadi dah terbukti dah depan para malaikat. Memang cinta Nabi Ibrahim luar biasa. Lepas tu cinta pada isteri, tuan-tuan boleh, Masya Allah, pun dikorbankan. Hantar isteri ke Mekah. Tuan-tuan mulia, ulama kata Nabi Ibrahim adalah insan yang pertama yang mengamalkan hijrah, tuan-tuan. Dia hijrah daripada kampung di Babylon pergi ke Syam. Berkat hijrah Nabi Ibrahim AS ke negeri Syam, maka seluruh negeri Syam berubah menjadi Ardul Mubarakah, bumi yang diberkati. Lahir daripada keturunan Siti Sarah, cucu Nabi Ibrahim AS. Lahirnya isteri Nabi Ibrahim AS nama Sarah. Lahirlah cucu-cucu anak cucu Nabi Ibrahim. 70,000 para Anbiya alaihissalam lahir daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Tetapi Allah nak uji sayang pada isteri. Kita akan cakap pada kawan-kawan kita, siapa tak sayang bini, betul tak? Kita cakap kat kedai kopi, Ustaz, awal balik hari ni. Awal balik. Kenapa? Takut bini ke? Bukan takut, sayang bini. Kan? Balik awal bukan takut bini, sayang bini. Wih, sayang bini juga ke? Ustaz pun sayang bini. Siapa tak sayang bini? Kita cakap kan? Nabi Ibrahim AS memang sayang isteri. Tetapi bila Allah Ta'ala nak tengok sayang isteri lebih daripada sayangnya pada Allah ataupun tidak, maka Nabi Ibrahim diutuskan, diarahkan oleh Allah antar Siti Hajar AS ke bumi Mekah, tempat yang tandus, tak ada kehidupan. Adakah di sana nanti Nabi Ibrahim AS berani hantar isteri dia ke tempat yang tak ada orang ni? Masya Allah. Ternyata lulus juga. Cinta Nabi Ibrahim pada Allah mengatasi cinta pada isteri. Masya Allah. Cinta pada anak, Ismail. Kita semua sayang anak. Siapa tak sayang anak? Kita cakap kat kawan-kawan kita, siapa tak sayang anak? Menangis kalau anak kita berpisahkan kita. Tuan-tuan mulia, Nabi Ibrahim, Allah suruh sembelih anak lelaki dia, Nabi Ismail. Dah lah nak dapat Ismail tu susah. Tuan-tuan mulia, umur 80 baru Nabi Ibrahim dapat anak. Tuan-tuan mulia, agak-agak kita kalau dah umur tua baru dapat anak, disuruh sembelih anak tu, mungkin kita tak buat. Tetapi demi membuktikan cintanya pada Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim buat. Sebab itulah Allah hantar malaikat
engkau nak tengok betapa sayangnya Nabi Ibrahim pada aku, kuatnya connection dia dengan aku. Satu hari malaikat turun ke dunia menyamar sebagai seorang manusia. Nabi Ibrahim tengah bela kambing, banyak kambing dia, ibu-ibu kambing dia, Masya Allah. Nak tengok sayang harta ke sayang Allah? Maka malaikat duduk daripada jauh. Malaikat tu berzikir, Subhanallah, banyaknya kambing ini hamba Allah ni. Ya Allah, Subhanallah, banyaknya kambing, Masya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim AS terdengar, ada orang sebut nama kekasih aku ni, Khalil aku ni. Kan? Macam kita lah, ada orang sebut nama kekasih kita. Kita pandang kiri kanan, macam mana kau boleh kenal kekasih aku? Maka dia kata, mana sini sekejap tuan. Tuan sebut Subhanallah tadi tu kekasih saya tu. Macam mana tuan boleh sebut nama Allah tu? Saya sebut lah. Bila kita lihat satu benda yang ajaib, kita mesti sebut Subhanallah. Masya Allah. Tapi saya rasa macam nak suruh tuan ulang lagi lah. Sebut sekali lagi boleh. Setiap Khalil ini, dia dengar nama kekasih dia pun dah lazat dah tuan-tuan. Bermunajat dengan Allah pun dah lazat. Dengar nama Allah pun lazat. Dengar nama Allah gemetar hati. Itu orang kekasih Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya, Masya Allah. Ini kita kalau dengar bisnes, daripada tadi tengah-tengah ni, boleh dengar cerita buat duit. Nak buat duit, insyaAllah jom kita bincang. Walaupun saya tengah mengantuk, tapi hilang mengantuk. Sebab kekasih kita duit, tuan-tuan. Tapi kalau kekasih kita Allah Ta'ala, dengan nama Allah azam berkumandang, bergoncang hati kita, tuan-tuan. Maka kata Nabi Ibrahim, boleh tak please you repeat lagi sekali lagi sebut Subhanallah, boleh tak? Saya sendiri pun selalu berzikir, tapi hari ni saya sedap sangat. Malaikat ni kalau berzikir, tuan-tuan, antara kemerduan suara para malaikat adalah bila malaikat berzikir tu, makhluk-makhluk yang mendengar zikir para malaikat, bahkan nanti di syurga nanti, kita akan mendengar zikir-zikir para malaikat, sangat merdu bunyi suara mereka. Nabi Ibrahim minta ulang sekali lagi. Saya boleh ulang, tapi apa yang tuan nak bagi pengeras ni apa? Ada pengeras juga malaikat minta. Tuan-tuan boleh kata Nabi Ibrahim, tak apa, saya bagi suku daripada kambing saya pada tuan-tuan bawa balik kambing. Kita kalau beli kambing, tuan-tuan, orang baca Subhanallah, seekor kambing bagi. 1000 seekor ni. Kan? Tapi Nabi Ibrahim AS, suku kambing dia tu, daripada ribu-ribu tu, suku kamu bawa balik. Tapi tolong ulang nama Allah sekali lagi, boleh? Kata malaikat tadi, boleh. Saya pun Subhanallah. Masya Allah. Nabi Ibrahim kata, makin sedap. Makin sedap dengan nama Allah Ta'ala. Boleh tak ulang sekali lagi? Ya, boleh. Tapi kali ini apa yang tuan nak bagi? Saya bagi suku lagi kambing saya pada tuan. Separuh dah. Akhir tuan-tuan habis kambing Nabi Ibrahim bagi kepada malaikat tadi, semata-mata nak suruh ulang sebut Subhanallah. Sekarang kambing dah habis. Tapi saya masih lagi tak puas, rindu nak dengar nama Allah Ta'ala. Ini betul-betul kekasih yang sebenar, tuan-tuan. Kita hari ini, macam tadi lah, kalau orang kata kita munafik, saya mengaku kata, betul, tuan-tuan. Sebab kita ni, dengar nama benda lain, Masya Allah, dengar lagu pun goyang kaki, tuan-tuan. Kan? Tapi dengar azan, tak ada tarikan. Dengar kalamullah, Al-Quran, tak ada tarikan. Dengar zikir-zikir, tak ada tarikan, tuan-tuan. Hati kita ni nak tertarik pada Allah Ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim, bila kambing dah habis, kamu dah buat macam mana? Kamu nak minta aku sebut lagi? Apa yang kamu nak buat? Tak apa. Tuan bawa balik kambing, saya rela jadi khadam tuan, saya jadi pengembala kambing untuk tuan, asalkan tuan ulang sekali lagi sebut nama Allah Ta'ala. Itu cinta Nabi Ibrahim pada Allah Ta'ala. Tapi kena tegur juga dengan Allah sekali. InsyaAllah. Satu hari Nabi Ibrahim nak makan, tuan-tuan. Masya Allah. Nak makan tengah hari, dia tengah lapar. Tiba-tiba datang satu orang non-Muslim yang tak beriman pada Allah, datang Nabi Ibrahim, dia tak pernah makan seorang-seorang, dia mesti makan berjemaah. Jadi bila waktu datang nak makan, dia kata, engkau nak makan boleh, tapi kena baca bismillah dulu, Masya Allah, sebelum makan. Orang tadi kata nak baca bismillah, apa saya bukan Islam? Kalau gitu tak payah makan. Nak sebut nama Allah pun tak nak. Makan rezeki Allah, tapi sebut nama Allah tak nak. Kau pergi. Kan? Dia halau orang tersebut. Akhirnya Allah tegur Nabi Allah Ibrahim AS. Wahai Ibrahim. Orang tu baru sekali tak sebut bismillah. Makan. Engkau dah halau dia. Tapi dia daripada lahir sampai hari ni tak pernah sebut nama aku. Tapi tetap aku bagi rezeki kat dia.
Nabi Ibrahim AS malu, Allah tegur dia, ya Allah malunya aku. Hamba Allah baru sekali makan tak baca bismillah, aku halau dia. Akhirnya Nabi Ibrahim AS pergi cari waktu, jom makan sekali dengan aku. Allah dah tegur aku ni, aku halau kau tak, kerana kau tak nak baca bismillah. Sedangkan Allah tegur aku bagi tahu engkau makan daripada kecil sampai sebelum kau makan pada hari ini ni, berpuluh-puluh kali, beratus kali makan tak pernah baca bismillah, tak ada pula Allah Taala tak bagi dia makan. Tetap Allah bagi dia makan. Macam itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mendapat gelaran Khalilullah. Tuan-tuan boleh kalau kita tengok pengorbanan Nabi untuk Islam ni, kasih sayang Nabi pada Allah Taala itu, tuan-tuan mulia, tidak ada tolok bandingnya. Sampai Allah kesian tengok Nabi. Sampai Allah tanya kepada Nabi SAW, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Muhammad, korban juga untuk agama, tapi jangan sampai terlalu sedih dengan orang kafir tanah masuk Islam sampai engkau membinasakan diri kamu sendiri. Allah kesian tengok Nabi. Sembahyang sampai bengkak kaki, tuan-tuan mulia. Kan bila isteri Nabi tanya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa Tuan buat ibadat macam ni sedangkan Allah telah jamin dosa Tuan diampunkan, dosa dahulu, dosa akan datang. Nabi kata, aku nak jadi hamba Allah yang paling bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab itu untuk Rasulullah SAW, tuan-tuan mulia, Nabi sayang sesiapa pun dalam hidup Nabi, Allah ambil orang tu. Allah Ta'ala tak benarkan Nabi SAW mencintai, menyayangi sesiapa pun dalam dunia ni dengan kasih sayang luar biasa macam kita sayang pada hari ini. Sayang boleh, tapi sayang biasa-biasa boleh. Sayang luar biasa tak boleh. Sayang luar biasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala telah pilih hati Rasulullah SAW untuk mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Allah dah pilih hati baginda SAW. Sebab itu Nabi sayang anak lelaki, Allah ambil anak lelaki Nabi. Sayang ayah, sebelum Nabi tengok wajah ayah dia, Allah dah ambil nyawa ayah dia. Sayang ibu dia, Allah ambil ibu dia. Sebab Allah dah beritahu, ya Muhammad ahbib man syi'ta, sayanglah siapa yang kamu nak sayang, fa innaka mufariqum, kau pasti akan berpisah dengan mereka. Jadi tuan-tuan mulia, cuma Nabi nak beritahu, andai kata aku sebagai manusia biasa ni dibenarkan oleh Allah mengambil sesiapa di kalangan manusia ni sebagai teman karib aku, sebagai khalilku, nescaya aku akan pilih Abu Bakar menjadi teman karibku. Tapi Allah dah tak benarkan. Sebab hatiku hanya untuk Allah. Maka nak beritahu pada kita ni, betapa tingginya kedudukan Abu Bakar di hati Nabi SAW. Kalau Allah kata, wahai Muhammad, pilih sesiapa nak jadi khalilmu di dunia ni, nescaya Abu Bakar lah orang pertama yang namanya akan naik untuk dipilih oleh Nabi SAW menjadi teman karib Nabi di dunia. Tetapi, walaupun pada hakikatnya walaupun pada zahirnya Nabi tak dibenarkan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil dia, tetapi pada hakikatnya Abu Bakar lah khalil di hati baginda SAW. Sedangkan Nabi adalah khalilullah, tetapi Abu Bakar adalah khalilun Nabi. Dia adalah teman baik Nabi SAW. Sebab itu di saat orang lain berhijrah ke bumi Madinah, hanya Abu Bakar yang bersama dengan Nabi selama 3 hari 3 malam dalam Gua Sur. Masya Allah. Itu menunjukkan betapa dekatnya Abu Bakar dengan Nabi SAW, dekatnya Abu Bakar di hati baginda SAW. Ini yang kedua, Masya Allah. Wabi ilai qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Muhammadin qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nafa'ani malun qattun ma nafa'ani malu Abi Bakr. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Itu dari segi hati dan perasaan. Tapi apa ulasan Nabi, apa komen Nabi tentang Abu Bakar? Nabi SAW bersabda, "Ma nafa'ani malun," tidak memberi manfaat kepada aku oleh sebarang harta sedikit pun. Tak ada siapa yang memberikan manfaat harta yang dimiliki kepada aku, ma nafa'ani malu Abi Bakr, sebagaimana harta Abu Bakar telah banyak membantu aku. Sebab itu ulama kata dalam hidup Nabi ada 2 peristiwa besar, dan kedua itu harta Abu Bakar telah terpilih oleh Allah Ta'ala untuk dibelanjakan. Yang pertama dalam perjalanan hijrah Nabi. Abu Bakar beli unta untuk Nabi naik. Unta Qaswa tu Abu Bakar yang beli, walaupun akhirnya kemudian Nabi bayar balik. Perjalanan Nabi nak hijrah itu, yang menguruskan makanan Nabi adalah semua keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anak Abu Bakar terlibat. Anak lelaki Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar terlibat. Asma binti Abu Bakar terlibat. Pengembala kambing Amir bin Fuhairah Abu Bakar pun terlibat.
Semua ahli keluarga Abu Bakar terlibat menjayakan hijrah Nabi SAW dan membelanjakan harta untuk Nabi menjalani hijrah. Dan pada akhir hayat Nabi pun, dekat Nabi nak pergi haji, Abu Bakar telah sediakan beberapa ekor unta yang memuatkan keperluan-keperluan Nabi. Dipanggil Zamalah Abu Bakar. Zamalah ni fellow Abu Bakar, sahabat-sahabat Abu Bakar, keluarga Abu Bakar, tim dia khas untuk menyempurnakan perjalanan haji Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi SAW beritahu, tak pernah ada sesiapa pun di atas muka bumi ini hartanya memberi manfaat kepada aku sebagaimana Allah telah pilih harta Abu Bakar memberi manfaat yang besar kepada Nabi SAW. Sebab itu dalam peperangan Tabuk, Masya Allah, peperangan yang paling besar sekali, yang paling sukar sekali dalam Al-Quran, Allah sebut orang munafik tak bagi sahabat Nabi pergi perang. La tanfiru fil har. Jangan pergi berperang pada musim panas. Waktu itu Allah tegur orang munafik, qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah wahai Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas lagi, lau kanu ya'lamun, kalau kamu mengetahui. Hari itu Nabi minta semua sahabat korbankan harta mereka untuk agama Allah. Macam mana hari ini masjid minta, Nabi pun pernah minta. Jangan ingat Nabi tak pernah minta. Derma-derma ni Nabi pernah minta. Untuk agama boleh minta derma, untuk diri sendiri tak boleh minta. Untuk kita minta pada Allah Ta'ala. Tapi untuk masjid, untuk madrasah, untuk pondok, untuk anak yatim, untuk orang pergi haji, boleh kita buat. Orang kata satu, melancarkan apa-apa kempen untuk mengutip derma, tuan-tuan. Nabi pun pernah melancarkan kempen. Hari itu Sayyidina Umar kata, kalaulah hari ini aku mampu untuk lawan Abu Bakar, inilah hari dia, wahai Umar. Sayyidina Osman pada hari itu telah korban banyak harta untuk agama. Sayyidina Osman ni Masya Allah, orang paling dahsyat. Nabi tanya siapa sedia infakkan 100 ekor unta beserta dengan muatan dia, makanan semua untuk para sahabatku. Nabi, Sayyidina Osman angkat tangan. Masya Allah, 100 ekor unta. Tuan-tuan mulia, setelah dikorbankan 100 ekor unta di jalan Allah SWT, Sayyidina Osman pergi balik rumah dia, ambil emas dalam simpanan dia, bubuh dalam jubah dia, curah atas jubah Nabi. Nabi tanya, mahadha ya Osman, ini apa ni? Osman kata, ini emas dalam simpanan saya. Tuan-tuan mulia, hari ini orang ajak kita simpan emas, betul? Banyak orang buat kempen, simpan emas, simpan emas, simpan emas. Tapi bukan suruh simpan. Simpan waktu agama memerlukan, kita kena bagi emas tu untuk agama. Simpan saja berdosa, tuan-tuan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Siapa yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan harta itu jalan Allah, maka beri khabar gembira, mereka akan dapat azab yang pedih daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan mulia, sahabat Nabi simpan emas supaya apa? Pada hari Islam memerlukan, agama memerlukan, dia bagi. Sampai turun malaikat Jibril AS daripada langit beritahu, ya Muhammad, annahu ma darra ma amil Utsman bin Affan ba'da hadzal yawm. Selepas daripada apa yang Utsman buat pada hari ini, infak di jalan Allah, apa dosa pun Utsman buat, Allah Ta'ala tak kira dosa lagi. Sebab Allah terlalu redha dengan perbuatan Sayyidina Utsman. Utsman dah berjaya bawa suku harta dia, Masya Allah. Sayyidina Umar bawa pada hari itu separuh harta yang ada kat rumah. Simpan separuh, infak separuh, tuan-tuan. Makanan, pakaian, keperluan, harta, bawa separuh. Tapi Sayyidina Umar tengok juga Abu Bakar buat apa. Sampai depan Nabi. Bila Nabi tanya pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar, madza tarakta li ahlika? Berapa banyak harta yang kamu tinggal untuk keluarga kamu? Nak tengok Abu Bakar ni pada hari Islam sangat memerlukan. Hari itu dibagi apa? Alangkah kecewanya Umar. Hari ni aku nak lawan Abu Bakar. Aku nak fight dengan dia. Siapa infak paling banyak? Aku dah bawa separuh harta aku yang ada kat rumah. Kekayaan aku dah bawa. Dalam bank 30,000, 15,000 dah bawa ni. Berarti besar dah infak ni pada hari ni. Tiba-tiba bila Abu Bakar jawab, taraktullah wa rasulah, aku tinggal Allah dan Rasul saja, wahai Allah, wahai Rasulullah, di rumah aku. Masya Allah, pada hari itu Umar menangis dan diberitahu, kalau begini sampai mati aku tak pernah berniat lagi untuk lawan dan bersaing dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga ada satu hadis menyebut, punya Allah telah gembira dengan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah perintahkan Jibril AS turun ke bumi, sampaikan salam pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beritahu pada Abu Bakar,
Adakah kamu redha dengan susah payah kamu untuk agama? Seandainya engkau redha, Allah juga redha pada kamu. Dan hakikat sebenarnya, wahai Abu Bakar, hari itu Jibril alaihissalam jumpa Abu Bakar memakai pakaian yang Abu Bakar pakai. Abu Bakar pakai baju yang bertampur-tampur, butang dia pun kan, ada kata daripada duri, ada kata daripada daripada kayu-kayu lebih kurang buat butang, tuan-tuan. Bila Abu Bakar tanya, wahai Jibril, kenapa kau pakai macam aku pakai? Wahai Abu Bakar, bukan aku seorang je pakai macam ni. Semenjak engkau korban untuk agama, Allah memerintahkan sekalian para malaikat di langit juga, malaikat memikul aras juga, memakai pakaian yang sama dengan pakaian yang kau pakai, wahai Abu Bakar. Malaikat kena tiru manusia, tuan-tuan. Betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam Islam, di hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu beritahu, tak ada siapa yang pernah memberi manfaat dari segi hartanya kepada aku sebagaimana Abu Bakar memberikan manfaatnya kepada diriku. Qala fabaka Abu Bakrin. Perawi hadis menyebut, Abu Bakar bila dengar benda ni, tuan-tuan, menangis. Kita hari ni kalau dengar orang puji kita, kita kembar hidung, tuan-tuan. Sahabat Nabi, orang puji dia menangis. Nabi puji dia menangis. Wa qala hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Abu Bakar cakap apa? Diriku dan hartaku semuanya untukmu ya Rasulullah. Ini Abu Bakar tu Khalilun Nabi. Semua harta aku dan diri aku untuk Nabi. Dan ada yang asar yang lain daripada Abu Bakar, benda yang membanggakan aku, salah satu daripada perkara yang membanggakan aku, anak perempuan aku Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala menjadi isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara yang paling membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tuan-tuan boleh, masya-Allah. Seterusnya, wabili qala haddatsana Hisham ibn Ammar qala haddatsana Sufyan al-Hasan ibn Umarah an Firasin an Sya'bi an al-Harith an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Ada orang kata Sayyidina Abu Bakar ni mengambil kedudukan Ali sebagai khalifah dalam Islam. Ada sebagai sebagai umat Islam lah dalam dunia ni mengatakan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar ni bergaduh, bermusuhan. Tetapi hari ini apa yang kita tengok dalam hadis ini, Sayyidina Ali sendiri meriwayatkan hadis yang menyebutkan tentang kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hakikat sebenarnya di antara para sahabat sama para sahabat tak berlaku apa-apa pun masalah apa yang kita rasa masalah di segi hati pada hari ini. Kita bergaduh kerana dunia. Sahabat Nabi tak pernah bergaduh kerana urusan dunia. Kalau mereka bertembung pun atas maksud akhirat dan mereka adalah golongan yang mukhlisin, yang ikhlas. Maka sebab itu kita tengok Sayyidina Ali bin Abi Talib meriwayatkan hadis ini. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW telah bersabda, Abu Bakar wa Umar sayyidakuhu li ahli jannah. Abu Bakar dan Umar, dua orang ketua orang-orang dewasa di dalam syurga nanti. Kita semua akan masuk syurga. Ada di kalangan orang dewasa masuk syurga. Ada kanak-kanak yang meninggal dunia pada usia yang masih kecil. Mereka dipanggil wildan. Mereka kanak-kanak di kalangan ahli syurga juga. Tetapi ada wanita menjadi ahli syurga. Ketua wanita permaisuri dan syurga adalah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala. Ketua pemuda dalam syurga Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala. Sayyidah Syababi Ahli Jannah. Dua ketua pemuda dalam syurga. Jadi kita kejar ketua pemuda dunia, tuan-tuan. Kan? Di zaman pilihan raya ni ramai nak jadi ketua pemuda. Kan? Biarlah kita jadi ketua pemuda dalam syurga. Kalau tak jadi ketua pemuda kat dunia, jadi ketua pemuda dalam syurga. Tapi ranking tu dah diambil oleh Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi dua ketua orang dewasa, orang veteran dalam syurga ni, tuan-tuan. Tapi di syurga dah tak ada orang tua dah. Semuanya umur pada usia Sayyidina Isa alaihissalam. Umur Nabi Isa alaihissalam 33 tahun. Jadi orang dewasa pun di syurga 33 tahun. Jadi tuan-tuan mulia, penghulunya, ketua dia adalah Masya Allah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka tuan-tuan mulia, minal awwalin wal akhirin, daripada orang awal, daripada zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat, semua orang dewasa akan duduk di bawah pimpinan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Nak menunjukkan betapa mulianya kedudukan Abu Bakar di dunia dan di syurga nanti di akhirat. Maknanya dia bukan ketua untuk umat Nabi Muhammad.
Dia ketua untuk sekalian umat daripada awal zaman sampai akhir zaman. Itu menunjukkan betapa tingginya kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam Islam. Masya Allah. Minal awwalin wal akhirin illa nabiyyin wal mursalin. Masya Allah, melainkan Nabi dan para Rasul saja, tidak boleh Abu Bakar dan Umar menjadi ketua bagi mereka itu. Masya Allah. La tukhbirhuma ya Ali madama hayyaini. Wahai Ali, Nabi pesan, jangan sampaikan berita ini kepada Abu Bakar dan Umar selama mana mereka masih hidup. Jadi lepas mati nanti baru riwayatkan hadis ini. Nak beritahu pada kita ni betapa para sahabat Nabi ni sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa bila qala hadatsana Ali bin Muhammadin wa Amr ibn Abdullah qala hadatsana Waqi' qala hadatsana al-A'mash an Athiyyah bin Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahla ad-darajat al-'ali yarahum man asfala minhum kama yura al-kawkab at-tali' fil ufuq min afaqis sama. Masya Allah. Sesungguhnya ahli bagi darjat-darjat yang tertinggi nanti akan dilihat akan mereka itu oleh penghuni-penghuni syurga yang berada di bawah mereka. Orang bawah boleh nampak ahli-ahli penghuni-penghuni syurga yang duduk di atas. Kita ini kalau hotel, orang duduk tingkat atas kita tak nampak, tuan-tuan. Lagi-lagi clock tower tu, tuan-tuan. Kalau siapa duduk hotel yang tinggi-tinggi, yang mahal tu di clock tower tu, orang bawah tak nampak dia orang makan apa. Kan? Dia orang tengah lepak dekat lounge yang mana, makan di restoran mana. Tapi di syurga nanti, orang bawah boleh nampak syurga atas dan penghuni syurga yang di atas pun boleh tengok, boleh nampak. Masya Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, kama yura al-kawkab at-tali' fil ufuq min afaqis sama. Sebagaimana dilihat bintang yang muncul di ufuk daripada ufuk langit. Sebagaimana kita nampak bintang yang bermelapan di ufuk sana, nanti ahli syurga bawah-bawah boleh nampak penghuni syurga di syurga yang teratas. Wa inna Abu Bakar wa Umar minhum wa ana Umar wa ana Amar. Dan sesungguhnya Abu Bakar di kalangan penghuni syurga yang berada di syurga yang teratas dan yang paling banyak mendapat nikmat di syurga nanti. Orang yang mendapat layanan super VIP di syurga nanti adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa bihi qala hadatsana Ali bin Muhammadin qala hadatsana Waqi' wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muammal qala hadatsana Sufyan ibn Abdul Malik ibn Umair an Maula Rib'i bin Hirash عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري قدر بقائي فيكم. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku tak tahu berapa lama lagi tempoh aku akan hidup bersama dengan kalian. Di penghujung hayat Nabi, Nabi dah rasa macam tak lama nak hidup. Jadi Nabi beritahu, saya tak tahu berapa lama lagi umur saya, hidup saya, kekalnya saya bersama dengan kalian. Tetapi andai ditakdirkan saya wafat, Nabi berpesan, faqtadaw billadain min ba'li, maka ikutlah dua orang lelaki selepas wafatku kelak. Kalau kamu nak selamat, kamu nak berjaya, ikut dua orang manusia. Itulah wa asyara ila Abi Bakr dan Umar. Nabi tunjukkan Abu Bakar dan Umar. Kalau aku wafat nanti, ikut dua lelaki ini. Masya Allah, selepas daripada aku. Yang mana Nabi SAW menamakan mereka-mereka ini adalah Khulafa' Rashidin, para pengganti yang bijaksana, Al-Mahdiyin, yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah mereka itu, addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah sunnah aku dan juga sunnah para Khulafa' Rashidin ini dengan gigi geraham kamu. Ikut Abu Bakar sungguh-sungguh, ikut Umar sungguh-sungguh. Masya Allah. Wa bihi qala hadatsana Ali bin Muhammad qala hadatsana Yahya ibn Adam qala hadatsana Ibnu Mubarak an Umar ibn Sa'id ibn Abi Husain an Abi Mulaikah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu lamma wudi'a Umar ala saririhi waqtanafahu an-nas yad'una wa yusallun aw qala yuthnuna wa yusallun alayhi qabla an yurfa wa ana fihim falam yurighni illa rajulun qad rahimani qad zahamani wa akhadha bimankabi faltafattu fa idza
علي بن أبي طالب فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فكنت أظن لا يجعلنك الله مع صاحبي. Ini tengah apa yang Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala cerita tentang apa perasaan dia, penghormatan dia kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Hari ini banyak orang kata Umar ni musuh kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Waliyazubillah. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Talib sangat-sangat menyayangi dan menjunjung tinggi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Sebab itu kadang-kadang kita hari ini orang akhir zaman, kita dengar cerita sejarah ni, jangan percaya kepada cerita-cerita yang pelik-pelik yang orang sampaikan tentang para sahabat Nabi SAW. Kan? Kadang-kadang kita takut kita terfitnah para sahabat. Sedangkan mereka ni orang yang sangat dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala jenazah Sayyidina Umar diletakkan di atas katilnya, waqtanafahu nas, maka manusia mula mengerumuninya. Masya-Allah, yad'un, mereka berdoa untuk Umar, wa yusallun, dan dia mula masya-Allah menunaikan solat jenazah, atau qala yuthnun, mereka memuji Allah Taala, wa yusalluna alaih, dan mereka menunaikan solat ke atas jenazah Umar qabla an yurfa, sebelum diangkat, diusung. Wa ana fihim, maka dia kata aku termasuk orang yang salah seorang yang menyertai upacara pengkebumian Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Falam yaru'ni illa rajulun qad rahimani, maka tidak mengejutkan aku dalam peristiwa itu melainkan seorang lelaki qad zahamani, bukan rahimani, qad zahamani, yang salah seorang di antara lelaki yang berebut nak menziarahi masya-Allah jenazah Sayyidina Umar adalah seorang lelaki yang mana wa akhadha bimankibai, dia memegang kedua bahu aku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, faltafattu, maka aku pun menoleh ke arah dia, lelaki yang pegang bahu aku tadi, nak pergi menunaikan sembahyang jenazah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Faltafattu, maka aku berpaling. Fa idza Ali bin Abi Talib, tiba-tiba yang muncul itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Masya-Allah, ini dengar baik-baik. Sebenarnya Sayyidina Ali sangat memuliakan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Kalau dia tak sayang, tak ada anak dia nama Umar, tak ada anak cucu dia bernama Abu Bakar. Ini menunjukkan hubungan mereka sangat baik. Tetapi ada orang memfitnah Abu Bakar dan memfitnah Umar, mengatakan Abu Bakar dan Umar telah merampas jawatan Sayyidina Ali sebagai Khalifatul Rasulullah SAW bila faslin, pengganti Nabi SAW. Sebab itu orang-orang Syiah sangat membenci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Fatarahama ala Umar, Sayyidina Ali mengucapkan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, ya Allah rahmatilah Umar, rahmatilah Umar, rahmatilah Umar. Subhaqala, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ma khallaftu ahadan, aku tidak meninggalkan sesiapa pun, ahabba ilayya, yang terlebih aku cintai, an alqallaha bimithli amali, agar aku bertemu dengan Allah membawa amalan sepertinya. Saya tak pernah cemburu kalau saya mati, saya meninggalkan sesiapa pun di kalangan penduduk muka bumi ini, yang mana aku bercita-cita dan berharap agar aku pada hari aku mati berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti, aku membawa amalan seperti amalan dia. Mithli amalihi minka, sebagaimana amalannya daripada engkau wahai Umar. Berarti Sayyidina Ali sangat mencemburui amalan Sayyidina Umar. Kalaulah selepas saya mati nanti, saya dibenarkan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan seorang lelaki yang membawa amalan yang paling layak untuk dicemburui, yang aku berharap amalan dia sama dengan amalan aku di hari kiamat nanti, sama dengan amalan dia, maka tidak ada lelaki yang paling aku cintai, yang aku sukai lebih daripada dirimu wahai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wa aimullah, demi Allah, in kuntu la'azunnu, sesungguhnya aku sangat yakin. Azunnu di sini ayqanu, aku sangat yakin wahai Umar, la yaj'alannaka Allah azza wa jalla ma'a sahibaik, selepas engkau mati pasti Allah telah letakkan darjatmu
kedudukanmu selepas wafat ini sama dengan kedua orang sahabatmu, iaitu baginda SAW dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar ni, sebelum dia wafat, dia sangat takut jangan-jangan selepas dia mati nanti, dia tak bertemu dengan Nabi dan Abu Bakar di alam akhirat nanti, dalam kubur nanti. Sebab itu pada satu hari ketika mana ada orang syorkan, wahai Umar, diminta kamu tambah sikit gaji bulanan kamu. Bak gaji lagi tuan-tuan. Kita ni dalam bekerja, kita paling suka tambah gaji tuan-tuan. Kalau bos tambah gaji, kita paling suka, walaupun kerja kita tak meningkat. Kerja kita macam tu juga, bos memang sakit hati kadang-kadang tengok kita kerja kita. Tapi kalau bos bagi gaji lebih, insyaAllah bos, saya terima bos. Tuan-tuan boleh, sahabat Nabi diminta naik gaji. Sayyidina Umar cakap ke Hafsah, kalau aku tahu siapa yang syorkan kepada kamu supaya Umar tambah gaji, aku akan conteng muka dia dan aku berikan dia pelajaran yang tak akan lupa seumur hidup. Sayyidina Umar menangis. Dia kata, wahai Hafsah, di saat semua orang telah hidup dalam kemewahan hari ini, sahabat-sahabat semua dah kaya dah. Makanan di rumah semua dah mewah. Pakaian mereka dah berubah. Kehidupan para sahabat selepas Islam dah menang, kehidupan mereka dah berubah. Empire Rom dan Parsi telah jatuh di bawah tapak kaki para sahabat. Tetapi kehidupan Umar masih macam dulu juga. Pakai baju bertampung-tampung. Rumah Sayyidina Umar tak ada makanan. Sahabat Nabi masih makan sekali sehari. Jadi sahabat yang lain pakat malu belaka. Kita makan mewah, Amirul Mukminin masih macam zaman Nabi lagi. Maka akhirnya ada orang syur, minta pada Hafsah, tolong sampaikan pada ayah kamu, tolong naikkan gaji kamu. Baitul Mal di tangan dia. Dia nak ambil berapa banyak pun boleh. Tapi akhirnya bila orang syur kat Sayyidina Umar sangat marah. Tapi itu pada anak perempuan dia. Kamu tahu tak kenapa ayah terlalu marah dengan syur tadi? Sehingga ayah nak beri peringatan pada orang tersebut. Tapi kamu rahsiakan. Tiba-tiba Umar menangis. Dia kata, aku dengan Abu Bakar, dengan baginda SAW, seperti 3 orang sahabat yang melalui satu jalan. Yang mana sahabat aku yang pertama, baginda SAW, pernah aku tengok Nabi masuk dalam rumah Nabi. Sayyidina Umar menangis bila melihat bekas-bekas tikar melekat di tubuh pada Nabi SAW. Ma yubkika ya Umar, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Umar? Umar kata, ya Rasulullah, Tuhan penghulu bagi sekalian Allah. Sedangkan Raja Rom dan Parsi yang tak beriman pada Allah hidup dalam kemewahan, dalam singgasana yang besar, makan mewah, hidup dalam kemewahan. Tuhan kekasih Allah, tengok badan Tuhan berbekas, Masya Allah. Nabi senyum tengok Umar. Ama tarda ya Umar. Nampaknya kau masih belum faham wahai Umar. Ayyakuna lahumud dunia. Allah nak bagi dunia ni untuk dia orang ambil lah banyak mana pun. Walanal akhirah. Allah nak bagi akhirat dekat kita. Sebab itu Umar kata, kalau Abah memilih kehidupan berubah daripada kehidupan zaman Nabi, Abah khawatir Abah tak jumpa dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Itulah sifat Umar. Sebab itu Sayyidina Ali kata, aku tak cemburu melihat sesiapa pun, melainkan aku berharap untuk aku bawa amalan seperti Umar ketika aku berjumpa dengan Allah nanti di padang mahsyar. Kenapa aku begitu yakin? Wahai Umar, engkau selepas wafat ni akan diletakkan oleh Allah dekat dengan sahabatmu, kedua orang sahabatmu. Kamu pasti berjumpa dengan Rasulullah, pasti berjumpa dengan Abu Bakar di alam akhirat nanti. Kenapa? Wadzalika anni kuntu aktsara an asma' Rasulullah SAW. Kerana aku semasa hidup aku sering kali mendengar ungkapan ini daripada bibir Nabi SAW. Nabi ni setiap kali bercakap tak lekang menyebut perkataan ini. Sayyidina Ali kata, aku selalu dengar, yaqulu dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku pergi satu kali, aku dan Umar dan Abu Bakar dan Umar pergi. Dhahabtu Abu Bakar wa Umar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku pergi pun dengan Abu Bakar dan Umar. Aku masuk dalam mana-mana tempat pun mesti ada Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kalau aku keluar pergi musafir pun mesti bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Maka dia kata, fakuntu azunnu. Maka daripada situ aku telah mendapat buat keputusan. Aku sangat yakin, la yaj'alannaka ma'a sahibaik. Pada hari ini ketika mana engkau wafat wahai Umar, aku hadir jenazah kamu. Aku sangat yakin setelah engkau mati, setelah engkau wafat, pasti Allah Ta'ala akan himpunkan kamu bersama dengan 2 orang sahabat kamu. Itulah Abu Bakar, itulah Umar yang hari ini Masya Allah kita kadang-kadang letak nama anak kita Abu Bakar,
kita letak nama anak kita Umar. Mudah-mudahan insya-Allah sifat keterampilan diri Abu Bakar ini dan Sayyidina Umar ini yang sangat hebat tuan-tuan, yang mana kata Nabi SAW, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Seandainya ada orang layak jadi nabi setelah aku wafat, maka itulah Umar lah orangnya. Kalau Umar lalu di satu lorong, syaitan tak akan mampu lalu di lorong itu, tuan-tuan mulia. Itulah kehebatan sahabat Nabi yang hari ini kita di akhir zaman nak selamat dan nak berjaya, kena ikut jejak langkah mereka insya-Allah. Jadi masa pun dah lewat. Mudah-mudahan insya-Allah majlis kita pada hari ini, kuliah kita pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja insya-Allah pada bulan depan, saya dah maklum pada Ustaz Aznil, kemungkinan kita terpaksa skip 1 bulan kuliah bulanan. Kerana bulan depan saya ada banyak program. Insya-Allah yang pertama bulan 7 ni nak pergi ke Guangzhou tuan-tuan, insya-Allah rehlah ke negeri China selama beberapa hari. Bulan 9 nak pergi ke Uzbekistan. Bulan 8 ni saya tengok jadual saya dah terlalu penuh. Tak sedar padahal balik haji itu saya rasa nak relax sekejap. Banyak isi kekosongan, ternyata terlalu penuh jadual saya sampai tak muat dan tak sempat nak bubuh kuliah bulanan, padahal sebulan sekali kita berjumpa. Jadi insya-Allah kitab ni pun kita tak akan mampu nak baca hadis demi hadis, sebab kalau baca jumpa sebulan sekali, maknanya setahun kita sempat baca 12 hadis saja. Jadi kita ambil ikut bab-bab lah. Kita mana yang kita boleh skip, kita skip, tetapi yang penting babnya tak tertinggal. Yang penting insya-Allah kita dapat mengambil manfaat yang banyak daripada kitab Sunan Ibnu Majah yang kita belajar ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah SWT memberkati pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup majlis yang bertasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.